Macam ni buat tom yam. Ni macam ni buat tom yam. Hai hamba, hari ni aku nak share dengan hamba resepi buat paste tom yam. Paste tom yam macam kedai tom yam tu. Okey, video ni agak panjang tau. So hamba kena tengok betul-betul. So jangan lupa baca caption ni dulu tau. Jadi kalau nak lagi senang, hamba jangan lupa save video dulu. Nanti hilang lah, tak boleh nak buat dah paste tom yam ni. So bila bahan semua dah masuk, hamba kacau-kacau dia. Masak dia sampai betul-betul layu dulu tau. Lepas tu hamba masukkanlah daun limau purut dan juga batang ketumbar dan akar ketumbar. Kacau-kacau. Lepas tu hamba masukkan dalam blend. Hamba blend halus sampai cair dalam kuali. Untuk bagi naik minyak, hamba masukkanlah sedikit minyak. Masukkanlah garam dan juga perasa semua tu kan. Kacau-kacau sampai betul-betul pecah minyak macam ni. Lepas tu hamba boleh simpan dalam tupperware. Jangan lupa simpan dalam peti ais tau. Boleh tahan berbulan ni. So jimatlah duit, tak payahlah nak beli dah. Lepas ni hamba boleh buat paste tom yam sendiri. Kalau nak pedas hamba bubur sampai bagi lebih hit. Silam-silam hari-hari makan tom yam. Boleh buka kedai tom yam ni. Kalau macam ni kedai tom yam boleh tutup. Silap-silap toke tom yam pun marah. Ini baru betul tom yam. So jangan lupa share video ni. Jangan lupa buat. Okey.